NGO lapor, SPRM jawab tak sampai 2 ke 3 jam. Ini semalam maybe. Semalam kan, petang ada orang beritahu kan, NGO desak SPRM siasat bekas menteri libatkan dana 1.1 bilion. Bekas menteri mana tu? Teka. Jawapannya ada ke tak tahu. Sudah tentulah bekas menteri yang berhenti menteri. Namakan bekas menteri, sepatutnya dia letak siasat yang berhenti menteri. Kemudian dana 1.1 bilion. Kemudian kalau ikut laporan berita ni dilaporkan pada pukul 4.11 petang. Yes. Beria-ia SPRM dalam masa 3 jam dah keluarkan kenyataan. SPRM teliti laporan dakwaan seleweng terus. Pelaporan ini berapa ni, 1 bilion ke apa ni? 1.1 bilion libat bekas. Lain pula dah macam gerak-gerak khas lah baby. Itulah. Korang tak nak tunjuk perasaan ke? Kenapa baby? Sebab banyak 1.1 bilion tu, 1 sen aku tak bagi kat kau. Tak aci ya. Sia-sia kau letak jawatan. Aduh. Merempat saja je, tak dapat 1.1 bilion. Cuma yang peliknya lah kan, dia punya beria tu bukan saja dia banyak lapis beria ni kan. Satu, dia orang ni tak faham ke, takkan tak sedar. Dan je ada laporan SPRM, tengah-tengah kita duk sembang pasal Tan Sri Azam Baki. Tak obvious sangat. Bagilah plot twist sikit kan? Tak clean betul lah buat ni kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, beria-ia, kalau ia pun lah nak backup Tan Sri Azam Baki yang secara tak langsung backup Datuk Seri Anwar Ibrahim lah kan. Janganlah pakai NGO perkasa. Macam mana dia dapat? Itulah. Macam mana perkasa dapat job ni? Last saya ingat waktu Najib tu, lepas habis je saya lupa perkasa ni ada. Taklah, perkasa ni sepanjang dia wujud lah, dia paling anti Anwar Ibrahim. Sekarang dah jadi Salim Papukari. Dah tukar dah. Tahniah dapat job kan. Kemudian yang ketiga, sudah tentulah beria-ia dalam tempoh 3 jam. Macam tahu-tahu je ada kan. Tu orang kata tak clean lah plot twist ni kan. Pukul 7.34 malam. Dia kerja lebih masa. Itulah kan. Tak apalah, kita tunggulah. Saya tak tahu sejauh mana mereka nak tarik cerita ni lah. Sebabnya saya tak rasa dia akan sampai ke mahkamah ke apa. Saya tak rasa lah ada pendakwaan ke apa. Kerana kalau dia nak kata ada dakwaan seleweng, benda tu memang tak masuk akal. Kerana yang meluluskan keputusan untuk bekerjasama dengan AM tu ialah jemaah menteri. Yang duduk dengan AM selepas KL20 dulu tahun 2024. Yang beria-ia kan sebut AM kena tolong ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Cuma oleh kerana AM itu dibawa masuk oleh kami, jadi kami yang kami di Kementerian Ekonomi pada ketika itu yang nampak potensi untuk Malaysia mereka cipta chip sendiri daripada kita pasang. Dan oleh kerana model di Malaysia sebelum ini ialah bergantung kepada MNC macam Intel yang ada reka cipta dia sendiri, dan pemindahan teknologi itu susah untuk berlaku. Jadi di negara-negara lain memang telah menggunakan model membayar royalty kepada AM untuk mereka cipta chip sendiri. Jadi oleh kerana kami yang meletakkan perkara itu dalam dasar dan kami yang membawa masuk AM, jadi sudah tentu rundingan dan juga keseluruhan skim itu dibangunkan oleh kami. Tapi dia dibawa ke jemaah menteri, dia diluluskan oleh jemaah menteri,
Datuk Seri Anwar berjumpa dengan kepimpinan AMN saya rasa 2-3 kali kan. Jadi sebab itu kalau bawa ke mahkamah, malu besarlah kerajaan Malaysia. Pada masa yang sama saya tak tahu setakat mana mereka nak menunggang cerita ni lah. Kerana dulu dah pernah buat juga. Tak jadi kan. Sejauh mana mereka nak menunggang cerita ini kerana dia akan menjejaskan nama baik Malaysia di mata antarabangsa kan. Kerana bila dia buat plot twist begini atas motif politik, maknanya dia bagi isyarat kepada AMN, mereka juga menuduh AMN memberi rasuah. Dituduh AMN beri rasuah ni bukan cerita kecil tau kan. Dan saya ingat sebulan yang lepas, oleh kerana kita menjadi negara pertama di dunia yang membangunkan program sedemikian, Indonesia pun ikut jejak langkah kita. Jadi AMN pun sekarang ada satu program yang serupa dengan Indonesia, yang mana kerajaan Indonesia bekerjasama dengan AMN untuk membantu mereka membangunkan chip semiconductor. Jadi kalau Malaysia buat malu, buat hal macam ni, AMN cuci tangan, dia fokus kepada Indonesia lah kan. Jadi sebab tu saya tak tahu sejauh mana mereka nak menunggang isu ini kan. Tapi saya ingat dalam seminggu ni dia beria-ia lah, sebab mesejnya mungkin ialah supaya saya diam ke, saya takut ke kan. Ataupun mungkin jugalah sebab itu masalah kerajaan ni. Kerajaan bertukar ganti. Tapi kalau kena masuk kerajaan baru, tapi dia duk pakai kepala otak yang lama, jadi dari segi kaedah dan juga strategi politik dan strategi dengan rakyat tu tak berbeza. Jadi mungkinlah mereka yang daripada zaman Najib duduk kat situ, kemudian zaman Tun Mahathir pun ada kat situ, zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Datuk Seri Ismail Sabri, dan sekarang ni zaman Datuk Seri Anwar, dia ingat dengan mereka cipta, orang suruh mereka cipta chip, dia mereka cipta cerita macam ni kan. Dia dengan mereka cipta cerita begini, dia ingat akan ada yang percaya. Jadi bila image dan credibility Rafizi ni tercela, jadi apa yang dia cakap orang tak percaya. Jadi sebab saya tak tahu, sebab itu saya tak tahu sejauh mana mereka nak tarik dan tonggang cerita ni lah. Sebab sebelum ini pun dalam 2-3 bulan yang lepas, memang sudah ada saya didatangi dan ditunjukkan kononnya kami ada bukti awak ambil rasuah. Aku gelak sama macam ini lah. Yalah, kalau ambil rasuah tu dia mesti ada bukti duit tu datang kat saya. Ada tak? Tak ada. Jadi apa bukti you kata saya? Sebab itu, yang itu pun mesejnya sama lah. You ni kena slow sikit. Kalau you laju sangat, nanti kalau kes ni keluar, rosaklah credibility you. Ayatnya begitu kan. So saya tanyalah ni, buktinya tak ada. Macamlah dia orang tak check akaun aku tiap hari. Kan dia tahu banyak duit ada, duit keluar masuk kat situ kan. Macamlah dia tak semak segala benda kan. Tapi bukti duit tu memang tak ada transaksi. Jadi yang saya tanyalah, jadi bukti ni apa dia? Ni ada invoice yang membayar duit rasuah kepada you. Orang kata, logik tak dalam dunia ni orang bayar rasuah dia keluarkan invoice? Itu samalah. Cuba lagi kan, apa nama ni, beria kan. Jadi yang itu setakat ni tak kedengaran lah. Jadi keluar yang ini pula kan. Jadi saya ingat dalam tempoh-tempoh yang akan datang ni, mereka mungkin beria lah buat ni. Dan saya pun okey je kalau contohnya mereka beria menunggang betul, dia tangkap aku dan letak aku dalam apa nama ni, baju reman oren tu, okey je aku kan. Sebab akhirnya
gali kubur lah buat masa sekarang kan. Kalau mereka buat sekarang ni gali kubur lah, dan akhirnya kalau tidak ada bukti semua tu kan, memang tak ada lah. Memang dia nak korek kok mana, kecuali mereka mencipta bukti. Tapi kalau dia cipta bukti masuk mahkamah, diteruk lah kan. Jadi kita tunggu plot twist yang seterusnya. Tapi kalau jelah intimidasikan YB, menakut-nakutkan YB, adakah memang orang punya kepercayaan tu memang hilang terus ke, atau maksudnya menakut-nakutkan macam mana? Maksudnya kalau dia buat cerita ni lah dengan hanya headline ni semua, dia tak ada detail pun. Dia bukan boleh tunjuk macam Bloomberg tunjuk. Itu yang mereka lupa, bahawa bila keluar laporan-laporan baik daripada media antarabangsa ataupun media tempatan ataupun zaman saya dedahkan skandal dulu kan, orang percaya tu bukan sebab saya sebut cerita, dia sebab bukti-bukti tu dia dah ada. Yang ini pergi kat sini, jumlah dia macam ini, masuk kat sini, hasil dia pergi ke sini kan. Jadi macam Bloomberg buat secara jelas lah, terbukti kan. Jadi kalau setakat buat headline begini, saya tak rasa lah. Saya rasa yang percayanya Chaplos lah. Chaplos tu akan ulang yang itulah. Mungkin ini idea Chaplos kot. Kan payahlah PKR. Kalau think tank untuk menguasai persepsi rakyat ni datangnya daripada Chaplos kan. Jadi tapi setakat ini tak berjaya lah. Okey, kita akan tengok masa akan datang ni. Kita beria lah baby kita okey lah, dia lepas lah beria tu. Lepas. Tapi kita tengok dengan yang lain-lain. Sebab yalah, dengan ada perkasa, kemudian dengan dalam 3 jam. So ramuan beria tu ada. Inilah bukti Tan Sri Azam Baki kena extend. Sebab dia kerja kuat. Okey.